Kelantan. Oh, sama-sama Kelantan weh. Demo ni. Set kita jangan pecah dia kata. Set kita jangan pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih terus bersama dengan saya. Jam menunjukkan hampir pukul 12 ke? 12. Dan kita bersama dengan Alza. Yang ni adalah baru guys. Hitam manis. Kita bersama dengan abang. Hitam juga manis ni abang tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang bukan hitam abang. Abang brown. Brown. Nama bang, nama? Nama ni Amirul. Ni Amirul guys. Kita bersama dengan isteri kesayangan. Saya ingatkan tak dia student bang? Student apa? Student USM ke tu? Ya. Bukan. Ni isteri lah. Isteri. Apa nama isteri? Wan Samimi. Wan Samimi. Oh, Kelantan juga? Kelantan. Oh, sama-sama Kelantan weh. Demo ni. Set kita jangan pecah dia kata. Set kita jangan pecah. Kelantan kat mana ni? Kelantan Bakar Baru. Wah Mimi ni? Sama. Oh, kamu. Oh, sekolah zaman sekolah lah TK dulu. Oh, TK zaman sekolah. Naik butuh RSZ dulu geng-geng dia lagi. RSZ. Aduh hai. So anak berapa, bang? Anak dua. Yang ni yang pertama. Yang kata tunggu abah lagi dia lagi. Apa nama ni? Adam. Ini Adam. Adakah ini Daniel? Ini nama apa ni? Ini Rizky. Ini Rizky. Oh, Rizky. So, saya nak tanya, kereta pertama abang adalah Alza. Kenapa abang pilih Alza yang baru, bang? Alza baru mudah untuk balik kampung. Ni nak balik raya dia ni rasa ni kan? Ya, untuk balik raya. Yang kedua, senang. Isteri nak beranak lagi. Ya. Alah, bang. Berapa, bang? Dia tengok kat saya macam dia nak 15 dengan abang. Boleh. 15. Cabaran disahut. 15 geng. Jom kita tengok dulu petrol percuma daripada saya. Daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Ada. Minggu yang pertama isi minyak pakai duit saya. Minggu yang kedua Adam nak juga. Aku ikut Adam. Kau isi minyak kereta bapak kau. Minggu ketiga keempat bang. Bagi gele sikit bang. Gele. Tak tempat dia. Cik. Minggu yang ketiga kita bagi kepada isteri kesayangannya. Isteri nak anak 15. Kau ada? Tak ada kan? Ni kat minggu yang keempat. Dan saya nak tanyalah. Semalam nak ambil kereta macam mana perasaan? Oh, tak dapat tidur. Asyik kena peluk je kan? Ya. Asyik kena peluk je semalam. Tengok. Kita boleh tambah anak. Awak dah kenapa? Anak dah 5. Berapa banyak awak nak? 10? Awak ingat saya ni mesin? Abang ni tak tengok jiran sebelah. 12 orang anak. Yang satu lagi 15 orang anak. Diorang boleh buat pasukan bola sepak. Pesanan terakhir guys, teman-teman rakan-rakan ibu-ibu yang nak cari kereta, nak beli kereta, pesan sikit pada mereka nak cari kereta, nak beli kereta. Nak cari kereta, beli kereta, marilah kan Cedeng. Cedeng kan ada. Ada seko anak tupa atas jula motek kudung eko perut lapar jalan cari diri. WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Asalnya dalam